Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang ke UP Barakah Channel. Kali ini, Ana nak kongsikan satu kes rawatan dua beranak yang cukup unik dan penuh pengajaran. Ibu dia mengalami simptom agak pelik. Beliau selalu mimpi dipatuk ular dan ular melintas di hadapan dia. Dan selalu juga dia mimpi jatuh daripada tempat yang tinggi. Benda ni menyebabkan rasa takut, gelisah dalam kehidupan seharian. Anak pula rasa gatal-gatal badan, mengalami period yang datang 2 kali sebulan. Sesuatu yang tidak normal bagi seorang remaja dan itu jelas menimbulkan ketidakselesaan kepada keluarga. Setelah lakukan ruqyah, keadaan mula berubah. Ibu dia muntahkan sesuatu yang menunjukkan bahawa gangguan itu benar-benar ada dalam tubuh ibu ni. Manakala anaknya tadi hilang rasa dia borang dan badan dia rasa lebih ringan. Ini adalah tanda bahawa tubuh dan jiwa mereka mulai bersih daripada gangguan. Alhamdulillah, sebagai langkah tambahan, kaedah mandi ais digunakan untuk mengesang sama ada masih ada makhluk yang mengganggu atau tidak. Alhamdulillah, hasilnya menunjukkan tiada lagi gangguan dan keluarga kini mula rasa lega. Semoga kisah kali ini menjadi pengajaran untuk kita semua. Kadang-kadang ujian ni datang dalam bentuk yang kita tidak jangka, tetapi dengan berkat doa, ikhtiar dan rawatan yang betul, Allah berikan kelegaan dan kesembuhan. Ana doakan agar semua yang menonton sentiasa dilindungi Allah SWT daripada gangguan dan ujian yang berat dan diberikan ketenangan dalam kehidupan. Jangan lupa like, follow, subscribe untuk perkongsian rawatan dan kisah-kisah yang lain. Semoga setiap perkongsian memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan.